Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Okey, kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, cikgu rasa hari ini semuanya sihat. Okey, boleh duduk. Hari ini semua datang kan? Ya, cikgu. Okey, untuk hari ini cikgu nak mulakan aktiviti kita dengan cikgu nak memperdengarkan lagu. Jadi cikgu harap kamu beri tumpuan dan cikgu nak semasa kamu mendengar lagu ini, catatkan satu perkataan yang kamu rasa-rasa kamu nak catat yang sesuai, yang kamu rasa tersentuh jiwa ataupun apa saja perkataan berdasarkan lirik lagu yang telah kamu dengar. Jadi tolong beri perhatian dan catat satu perkataan setiap seorang pelajar. Didendangkan sebentar tadi. Tadi cikgu dah pesan catatkan satu perkataan setiap orang. Jadi apa perkataan yang telah kamu dengar dan catatkan? Ada siapa-siapa sukarela? Okey, Salwa. Salwa telah mencatat perkataan apa? Tidak kuduga cacat begini. Okey, tidak kuduga cacat begini. Perkataan apa yang Salwa nak pilih? Satu perkataan sahaja. Satu perkataan sahaja. Kamu dah menulis tidak kuduga cacat begini. Salwa pilih perkataan yang terkesan di hati dia. Perkataan cacat. Okey. Jadi kamu dah dengar, saya rasa kamu faham. Okey, boleh duduk. Salwa, siapa nak beri pandangan secara keseluruhan? Okey, lagu ni dia mengisahkan tentang apa? Siapa sukarela nak memberi pandangan? Okey, bagus. Syarifah, apa pandangan kamu? Pada pandangan saya, lagu ini mengisahkan tentang kehidupan insan istimewa, iaitu
saya yang sedih dengan penderitaan dalam kehidupan dia. Dia tidak dapat menolak takdir dan terpaksa mengalami cabaran hidup sebagai insan istimewa. Wah, bagus. Dekat sini kita nampak Sharifah dia memang memberi tumpuan ketika mendengar lagu. Okey, duduk Sharifah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sajak seorang insan istimewa. Seperti yang kamu tahu, insan istimewa itu apa? Orang kelainan upaya. Dan objektif kita pada hari ini adalah untuk kamu dapat menyatakan maksud sajak, menghasilkan sajak, dan kemudian membina ayat menggunakan sekurang-kurangnya 3 perkataan. Jadi cikgu harap di akhir pembelajaran nanti semua pelajar akan dapat mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan aktiviti pertama kita, iaitu aktiviti kumpulan. Okey, kamu dah bersedia dalam kumpulan kan? Ya. Okey, sekarang ni cikgu minta wakil kumpulan untuk mencabut tugasan. Buka sampul surat. Di dalamnya terdapat arahan apa yang perlu kamu lakukan sebagai tugasan kumpulan. Jadi saya beri kamu masa untuk berbincang bagaimana hendak membuat persembahan deklamasi sajak. Nanti di akhir persembahan kamu akan membuat penilaian untuk rakan-rakan kamu. Jadi tolong bersedia untuk persembahan.
pada persembahan rakan kamu. Seorang insan istimewa, anugerah suatu ujian, amanah suatu tuntutan, ia sekal mesti disempurnakan. Luas buana, mereka tetap punya ruang, meneruskan kehidupan selagi Tuhan mengizinkan. Bantulah, bimbinglah, seikhlas hati, setulus budi, Tuhan pasti merestui. Baik, itu persembahan rakan kamu dari kumpulan pertama. Seterusnya cikgu jemput kumpulan kedua untuk membuat persembahan. Kamu merujuk pada rangkap ke berapa? Pertama dan kedua. Okey, boleh buat persembahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin membuat persembahan dan mendeklarasi saja pada rangka pertama dan kedua yang berdasarkan sebuah sajak yang berjudul Seorang Insan Istimewa. Dia tidak pernah meminta untuk lahir sebegitu rupa. Namun kecilnya diri menyanggah takdir yang Maha Esa. Sebuah suratan tertulis sudah. Sebuah kehidupan tetap harus diteruskan. Seorang insan istimewa menapak dalam reda, menggalas payah dalam senyum terpaksa. Betapapun simpati mata memandang, hati tiada bandingan. Dengan derita diri menempuh cabaran. Okey, bagus. Kumpulan kedua. Sekarang kita saksikan pula persembahan kumpulan ketiga. Okey, kumpulan ketiga akan mendeklamasikan sajak pada rangkap 3 dan 4. Dipersilakan. Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 3 akan mendeklamasikan sajak yang berjudul Seorang Insan Istimewa bila tulis Natasha Putri. Kami akan mendeklamasikan sajak tersebut pada rangkap 3 dan 4. Kami harap semua rakan terhibur dengan persembahan. Seorang insan istimewa, anugerah suatu ujian, amanah suatu tuntutan, biar suka mesti disempurnakan. Luas buana, mereka tetap punya ruang, meneruskan kehidupan selagi Tuhan mengizinkan. Bantulah, bimbinglah, seikhlas hati, setulus budi, Tuhan pasti merestui. Terima kasih pada kumpulan ketiga. Okey, yang seterusnya kumpulan terakhir. Cikgu jemput kumpulan keempat untuk deklamasi sajak. Dipersilakan. Assalamualaikum. Kami dari kelompok
menderita diri, menempuh cabaran. Bagus, para pelajar semua. Itu persembahan keempat kumpulan berkaitan sajak seorang insan istimewa. Apa yang telah kamu deklamasikan dan tunjukkan pada rakan kamu menunjukkan yang kamu telah pun faham maksud keseluruhan sajak. Okey, jadi kamu faham tak apa isi kandungan sajak yang telah rakan-rakan kamu deklamasikan sebentar tadi? Faham ke tidak? Faham. Jadi nampaknya, okey, objektif kita apa dia? Mengatakan maksud sajak. Jadi kamu dah boleh faham kan? Okey, sajak ini menerangkan tentang okey, orang kehidupan, orang kelainan upaya. Okey, jadi tadi kamu dah memberi tumpuan pada persembahan rakan kamu. Okey, sekarang kamu perlu membuat penilaian dan kita lihat sebentar lagi siapakah yang akan, kumpulan mana yang akan mendapat markah tertinggi. Okey, boleh bangun, ambil stiker dan beri penilaian. Okey, markah 1, 2, 3, 4 dan 5. Penilaian untuk kumpulan lain sahaja. Jadi kamu jangan menilai untuk kumpulan diri sendiri nak. Okey, datang ke depan dan tampal stiker. Seorang perlu ambil 3 stiker. Cepat.
kumpulan 2 yang mendapat markah 41, markah tertinggi. Okey, datang ambil kamu punya. Okey, yang lain tak apa. Okey, nanti kita ada lagi aktiviti pada PDP yang seterusnya, jadi kamu boleh cuba dengan sebaik mungkin. Okey, selesai yang itu, kita nak melakukan aktiviti kedua, iaitu aktiviti pemberangan, aktiviti 4 penjuru. Okay, jadi setiap kumpulan hantar wakil untuk mengambil kertas menung. Okey, boleh datang ke depan untuk mengambil pen. Masing-masing dah ambil kertas kan? Okey, lipatkan kertas kamu mengikut penjuru menjadi segitiga. Okey, pada yang lain tolong tengok. Nampak tak? Okey, kamu kena lipat kertas kamu menjadi segitiga, dan bila mendapat segitiga, okey, lipat semula menjadi segitiga yang lebih kecil. Kamu dah lipat kertas kan? Okey, di tengahnya tuliskan tajuk, dan pada bahagian sudut masing-masing kamu boleh tulis apa yang kamu faham berkaitan dengan subjek yang kita pelajari. Okey, dekat sini masing-masing menggunakan pen yang berlainan warna. Jadi kamu boleh tulis apa yang kamu faham tentang subjek seorang insan istimewa. Di tengahnya tulis tajuk dahulu. Kamu nak menulis sajak ni berdasarkan
Masing-masing. Okey. Apa saya pusing? Ya, pandangan kamu sendiri. Apa yang kamu faham?
Siapa?
adalah menghormati mereka yang berlayanan kepada. Okey, bagus. Okey, pembelajaran kita telah pun tamat dan cikgu dapati akhirnya kamu faham apakah yang terkandung dalam sajak seorang insan istimewa. Insan istimewa ini memerlukan apa? Kasih sayang, sokongan, dorongan daripada masyarakat luar. Jadi kita perlu prihatin dengan insan kelainan upaya. Okey, habis di situ dan sekarang ni cikgu nak kamu lihat kembali sajak dalam buku. Okey, masing-masing lihat apakah perkataan yang kamu rasa kurang faham. Aisyah, okey, apa perkataan tersebut? Tak faham maksud warna. Okey, Aisyah kata dia tak faham perkataan maksud buana. Ada tak rakan-rakan yang lain faham perkataan buana? Ada dulu. Okey, sekejap. Oh, sorry. Siapa yang nak jawab tadi? Salwa. Okey, Salwa, apa
pandangan. Cikgu minta Anis bagi pandangan tentang keseluruhan saja. Apa yang kamu faham? Okey, Anis. Lupa, kau tak dengar. Okey, duduk Anis. Anis kata kita perlu menghargai kehadiran golongan apa? Orang kelainan upaya. Jadi masyarakat seharusnya prihatin dengan keperluan, perasaan dan serba-serbilah yang terpaksa ditemuhi orang kelainan upaya. Okey, siapa rasa semua objektif yang kita nak kita dah berjaya capai? Kamu rasa tercapai tak? Tercapai ke tidak? Tercapai? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi untuk latihan kamu, okey, pastikan kamu menulis sajak ciptaan kamu sendiri di dalam buku dan latihan membina ayat. Okey, waktu PDP kita dah habis. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Off.